orang cakap, lain yang kau pusing, lain yang kau sampai dekat pengundi kau kan. Tuan, saya cakap elok-elok ni. Saya ni bukannya nak menyucikan apa yang Sanusi tu ngabarkan. Tapi betul lah. China, ada negara China. Kemboja, ada Kemboja. Kan India, ada negara India. Siam, ada Thailand. Tapi Melayu, inilah deh Malaysia. Lain yang orang cakap, lain yang kau pusing, lain yang kau sampaikan dekat pengundi-pengundi kau. Itulah kenyataan tegas yang dikeluarkan TikTokers Farid Along apabila individu ini mensekolahkan para pemimpin DAP yang memutarbelitkan kenyataan YB Sanusi di dalam kempennya di Negeri Sembilan baru-baru ini. Menerusi video berdurasi 2 minit 45 saat itu, Along Farid menegaskan beliau bukanlah ingin menyebelahi YB Sanusi, tetapi apa yang diperkatakan Menteri Besar Kedah itu sememangnya betul dan meminta pemimpin-pemimpin politik yang memainkan isu ini supaya mengetahui sejarah tanah air bagaimana negara ini ingin mencapai kemerdekaan satu ketika dahulu. Tapi Melayu, inilah deh Malaysia. Lepas tu bila berkempen, dia manipulate pula otak-otak pengundi ni. Dia ngabarkan apa? Orang Melayu ni tak boleh mengundi kaum-kaum lain. Sejak bila pula Sanusi ngabar macam tu? Sedap mulut dia cakap. Kau ni ingat ni sejarah dalam negara kita ni. Ketika negara kita ni ditekan oleh pihak British. Gabungan perikatan apa yang bergabung ketika itu? Bukannya saya ni nak cerita bab sejarah. Tapi kita kena tahu sejarah dalam negara kita ni. Tuan-tuan semua dah lama hidup pada saya. Tuan pun tahu sejarah. Kau tuan-tuan baik tak tahu. Saja nak melago-lagokan orang. Ni, gabungan 3 parti, gabungan 3 bangsa, 3 kaum yang merdekakan tanah Melayu ni. Siapa? Melayu, Cina, India. 3 kaum, 3 bangsa, 3 agama ni buat permuafakatan politik. Walaupun ada jurang, walaupun ada ego pendapat masing-masing. Tapi untuk masa depan negara, dia orang kau tapikan semua tu. Tapi kau melago-lagokan, ngabarkan orang Melayu tak boleh ngundi bangsa lain, kaum lain. Apalah kau ni? 3 bangsa, 3 kaum ni masing-masing ada kelebihan. Melayu ada kelebihan, Cina ada kelebihan, India pun ada kelebihan masing-masing. Faham tak? Daripada segi bisnes, daripada segi perdagangan, daripada segi pemikiran, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Tapi janganlah sampai kau letak atau kau tanam kebencian kau pada seseorang tu kepada pengundi. Kau faham tak? Patut bila berkempen tu taburkan idea-idea yang benar. Dekat penduduk kampung tu, kau kat taman, tak kisah mana tempat yang kau nak mengundi tu kan, yang kau nak berkempen tu. Bagi tahu apa nak buat, apa masa depan kampung ni, apa masa depan negeri ni. Itu baru-baru tu bukannya kau tanam kebencian dalam pengundi tu. Orang saya ngabarkan, kadang-kadang pengundi pun dah poning kepala. Kau tahu tak, bukan apa, bila nak mengundi tu, ada yang ikut payung, ada yang ikut calon. Kadang-kadang calon tu dah bagus dah, baik kerja, tapi payung lain. Kadang-kadang tu, payung tu memang dah okey dah, tapi calon pula tak okey. Tuan Najib Razak lah kan, kita ni satu Malaysia, India makan kedai Cina, Cina makan kedai Melayu, Melayu makan kedai India. Tak ada apa masalah, tak ada bercakap, tak ada bergaduh. Negara kita ni buatlah macam mana pun muafakatan politik pun tetap ada tantangan. Sebab apa? Sebab manusia ni banyak pendapat, berbeza idea. Faham tak? Inilah dinamakan perjuangan macam yang kau bahas tadi. Nak merdekakan tanah Melayu. Walaupun buat permuafakatan politik, tetap juga ada tantangan. Macam kau tengok bola lah. Kau nak siapa menang? Spain. Sebelum Spain menang tu, macam-macam perlawanan. Ada tersungkur, ada kalah. Itulah dia perjuangan. Faham?